Kalau korang beli rumah, korang wajib aware dengan barang yang korang patut terima semasa vacant possession ataupun key collection. Bila rumah korang siap, selalunya developer akan email 3 perkara pada korang. Dokumen tarikh pemilikan seperti CCC dan manual, outstanding orders dan payment, serta tarikh temu janji untuk key collection. Email tu just nak bagi tahu korang rumah korang dah pun siap dan sedia untuk dimiliki. Tapi, sebelum korang set appointment untuk key collection, korang wajib settlekan semua outstanding payment seperti 3 bulan maintenance fees, fire insurance dan late payment charges jika ada. By the way, kita orang pasti ramai yang nak tanya pasal late payment charges tu tadi. Korang boleh rujuk perkara ni kat video kita orang yang lepas. So, dah settle semua, korang boleh set appointment untuk collect kunci dan korang berhak tahu apa yang patut korang terima. Of course, barang paling utama adalah kunci rumah korang sendiri. Korang juga akan terima acknowledgement form berkenaan dengan defect arrangement untuk rumah korang. Tapi, here's the twist. Ada developer menyatakan korang tak boleh mengganggu tata kerja mereka dan owner wajib submit defect report melalui defect apps mereka. Jika owner tak sign, tak dapat kunci. Korang boleh rujuk perkara ni kat video kita orang yang lepas. Selain daripada tu, owner juga akan dapat free tour dari developer untuk melawat segala facilities yang ada di residensi korang. Tapi, tertakluk kepada availability sebab benda ni tak wajib. Korang juga akan dapat test and commissioning checklist bagi unit korang. Ini penting jika unit korang dibekalkan dengan jajan-jajan seperti aircon, smoke detector, solar panel, water heater dan sebagainya. Jangan lupa test semua jajan tu tadi. Selain daripada itu, korang juga akan menerima kelengkapan kemasan dan fittings seperti kepala pipe kat carport, remote aircon, tissue holder dan lain-lain. Semasa VP tour tu lah korang test semua jajan-jajan tu tadi depan diorang. Boleh komplain terus jika tak berfungsi dengan baik. Sebab tu mereka nak elak daripada tour ni kalau boleh. Mesti korang terus komplain depan-depan bila nampak defect tu semua. Kalau korang nak check sendiri pun boleh. Kita orang sarankan korang download defect log, key in semua defect tu tadi dan terus generate professional report. Korang boleh download defect log tu tadi dekat Google Play atau App Store dan mulakan inspection sekarang. Defect log, your home defect solution.